Place on windmill ke windmill tu. Mana lagi nak cari windmill Oh, ada tin botol. No. Botol tin tu ada satu lagi. Tu bagi kat siapa botol tin tu Okey. Okey. Let's go. Mizuki House. Okey. Kita panggil polis. Botak Taufik, botol tu saya nak bagi kat siapa Bukan botol tin air. Okey. Kita sekejap. Kita pergi tegur budak ni dulu. Alright, let's go. Sorry bang. Saya pun tak tahu. Okey, tak apa. Kiko House. Saya figure out. Kita sama-sama figure out. Tadi ada polis tu ada. Polis tu mungkin saya boleh bagi botol ni. Mungkin saya boleh bagi. Lepas tu ada ayah dia tu duduk kat dinding tadi kan. Kita akan jumpa anomali Taufik. Nenek yang tak tahu dari mana. Siapa tak tahu nenek tu? Nenek tu siapa tahu? Sokok lu. Bunyi ada. Bunyi ada yang dialihkan tadi. Kita akan jumpa dengan tak tahu dengan pembunuh dia. Don't scare me like that. Okey, ada kunci belakang ni.
Alright, let's go. Pelik benar lah nenek ni berjalan. Okay. Alright. Mana ni? Mana call? Tak ada. Ada orang call. Budak tu turun ni. Hello. Okay, let's go. Jom. Saya menjadi detektif yang bijak kali ini ya. Tu ada lagi nenek tu. Ni tak boleh ambil lagi Okay. Dia kena satu persatu. Okay, kita pergi ke rumah Mizuki. Alright. Halo makcik. Mana tangkal tu? Okay, let's go. Kenapa radio ni duduk atas ni? Untuk apa radio tu terkejut aku. Kanai House. Oh. Okay. Alright. Bagi kotak dulu kat budak tu. Alright. Kanai House. Okay, let's go. Okay, let's go. Macam mana dia masuk kereta tu? Kereta tu dah block. Bencilah aku tengok rumah macam ni. Serabut lah tengok rumah dia. Tak seronok.
Hmm. Takumi satu. Mula-mula budak tu hilang, orang cakap mak dia yang penjahat dia. Tapi rupa-rupanya budak tu pergi bunuh diri. Okay. Ni botol ada botol satu. Nak bagi kat siapa ni? Bukan lah. Nak bagi kat siapa ni? Mana polis tu? Alah, polis tu kat atas lah. Bodoh lah polis tu. Okey, kita pergi ke rumah Akiko. Alright. Kita nak dapatkan ending satu lagi Kan air dulu. Assalamualaikum Lopek, sorry lambat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambat gimana Sazwan? Taufik ada teman saya. Tauke tadi pun masuk kejap. Teman. Jadi dah ada 2 kipas. Pergi ke rumah Mizuki Tadi main game lain. Oh, main kat Roblox. Tapi sedap kan game pedang semalam? Okey. Nak pergi sini. Lembab lah betul lah anjing ni. Boleh je. Boleh je. Sekejap saya main game horror dulu malam ni. Lembab betul lah anjing tua ni. Lucu muka kau anjing. Okay, key macam mana seterusnya ni Sazwan, Taufik saya tak ingat lah.
Aduh, tak ingat ha? Nak dapat kunci kotak tu. Ah. Tak ingat lah. Kunci kotak tu. Mana nak dapat Aduh. Oh, tak ingat lah. Saya cari budak hilang. Alah, tak ingat ni. Last kunci tadi. Saya cari 3 budak hilang. Saya dah habis dah main tadi. Dapat bad ending. Saya kena tolak dengan hantu masuk dalam laut. Nasib baik polis yang tadi tolong selamatkan. Ni saya nak dapatkan good ending ni. Saya nak cari 3 kipas. Bagi kat polis ke? Aduh, tak ingat lah. Oh, dalam bantal. Oh, okey. Dalam bantal. Kunci dalam bantal. Okey. Tak ingat. Okey. Batuk keluar tadi saya ambil. Kunci dalam bantal. Hilang ah. Oh, hilang orang tu. Botol ni bagi kat siapa ni? Tin beer ni bagi kat siapa saya? Okay. Alright. Okay. Kau bagi kat pakcik kat bawah tu. Sekejap. Dah boleh? Oh, senang kat sini. Okey, kunci. Pergi belakang le. Alah.
Kenapa dapat very positif? Adalah seram sangat gamenya. Alright. Ada apa kat belakang ni? Botol las ni. Mana tin tadi? Okey. Saya tunggu kat game pedang tu Yellow Packs. Okey. Saya nak habis kejap je. Balik balai polis lah. Ni? Are you okay? Not really. What happened? I don't know. Just very tired. I'm so tired. I don't want to look at you. The thing is, I forgot to buy some booze. Store around here close early. So if you and your police they got away, please bring a cold one. Thanks. Oh, okay. I have one. This. Hold on. You my hero. Yeah, please take this. I'm sure this is what you are looking for. Thank you so much. Okay, nice. Kita save dulu, geng. Okay. Lari laju dia lari Okey, jom. Kita pergi ke rumah Kanai Akiko. Alright. Okey. Macam tu je. Jadi saya go je lah Saya go je lah ke parknya. Saya akan diselamatkan oleh Shrine. Let's go, bro. Dah tak ada barang Dah habis barang. Let's go. Tak ada apa ni? Ke? Tak ada Ai. Tadi jadi berantu. Mungkin Shrine tu, patung tu selamatkan saya sebab saya bagi dia 3 kipas tadi. Mungkin dia selamatkan saya, tak bagi saya masuk ke alam di sebalik mata. Tak nak bagi jumpa Ayah Pin. Maybe. Jauh sangat lah berjalan ni.
Tu dia orang 3 orang selamat lagi. Oh, hantu pun tak ada. Tadi ada hantu lari menepa ke arah diri saya tau. Hello, Akiko Mizuko. Kanae tu satu. Jahat tu. Setan tu jahat tu. Oh, selamat budak tu. Tak sempat mati. Dia bukanlah suicide juga. Takumi tu dia 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 macam bunuh jugalah. I contact the parent at the school. Tengok geng, budak kena bully, bahayalah kesian dia orang. I also call 189 to report child neglect. Mak ayah dia jangan mak ayah jangan abaikan anak lah. Korang pun kawan-kawan korang kat sekolah jangan bully geng. Suka Akiko went into temporary custody. Oh Akiko. Oh so Akiko often tell me, oh everything alright as you with me Sato-san. Kanae, her parents seem to have officially divorced. Custody to say is to be the mother. I also worry about Kanae feelings. As for Mizuki, after the incident, she decide to talk to Seiichiro again. The student to find to be sent. Betul lah, mak dia yang tulis. Aku dah cakap dah, I told that to Seiichiro. Mak dia masuk dalam hubungan dia. Suruh mak dia tulis surat kat power dia, cakap yang dia nak putus, padahal bukan dia. I could say my son Takumi that he's no longer. Yeah, how many times I thought myself that thanks to Takumi I was able to find these people. I'm sorry I am this that whatever I live the sky the same between Takumi mami dia. Aku ni laki ke perempuan? Aku ni mak Takumi Aku mak Takumi Black Rose. Oh, Black Rose, are you there? Black Rose, kenapa korang masuk live saya keluar Apa dosa saya? Apa salahku? Happy ending geng. Tahniah kepada 3 budak perempuan saya berjaya selamatkan. Alhamdulillah, syukur. Seorang tadi mak ayah dia abaikan. Tinggal rumah lama-lama, tak pedulikan anak. Jadi anak jadi boring, sedih kan. Lepas tu yang kedua tadi sebab mak dia campur tangan dalam hubungan dia, tulis surat kat power dia cakap dia nak putus, padahal bukan dia yang tulis, mak dia yang tulis. Yang ketiga tadi, apa tiga tadi kena bully. Kena bully sebab mak ayah dia bercerai. Mak ayah dia asyik bergaduh je dalam rumah. Dia serabut tau. Dia sedih apa semua. Sampaikan dia grade kat sekolah dia dah rendah, kena bully dengan budak. Aduh. Dah, cukup.